Ada seorang pelajar buat PhD, dia kata inilah punca British secara darurat ialah 3 orang majikan dibunuh di Sungai Cuput. Kalau anda baca balik rekod British pun kata dia pun tak tahu. Punya jahat British ni. Sejarah dia buat macam ni dalam laporan rasmi. Di belakang dia kata dia pun tak tahu. Dia tak tahu pada siapa dia sebut? Pada CIA Amerika. Amerika nak tanya dia, mana bukti? Saya pun tak tahu. Perhaps dia sebut. Ini kerja British, kerja komen ni. Darurat macam ni lah sebenarnya. Dapat orang British petikai kan. Ini bukan program darurat. Darurat ni untuk amankan orang, untuk suruh orang masuk dalam rumah. Pernah lalui darurat tak kita? Pernah. Dalam PKP dulu darurat. Naik basikal pun tak boleh tahan. Ini tak boleh. Palu rumah balik. Aman kan? Tak boleh ada perhubungan. Aman. Tak boleh keluar rumah. Darurat berarti buat apa? Masa darurat, hantar pesawat, hantar askar, hantar bom, hantar bahan kimia, tembak orang, bunuh orang, buru orang. Bukan darurat. Perang. Inilah perang. Benda perang jadi darurat. Benda konflik Melayu ni jadi perang. Sebab tu saya kata sejarah ni bukan fakta. Dia konstruk. Dia bina image. Dia bina persepsi supaya kita percaya. Dan orang yang bina ini, dia mesti kuasai kita dulu. Sebelum dia paksa kita untuk terima ini sejarah. Dan kita terima. Dengan segahnya. Apa kita lawan usaha untuk kata British penjajah? British bukan penjajah. British datang buat perjanjian. Hormat raja-raja. Tak dijajah. Perak tak dijajah. Perjanjian Melaka mana ada dijajah. British buat perjanjian. Dia tak sedar yang buat perjanjian ada British paksa. Bunuh tentera. Pecah orang. Lantik orang. Ambil kuasa. Tak sampai pada ahli sejarah. Ini taraf orang yang macam saya ni, profesor ni. Dia cakap macam ni. King profesor pun. Dia kata tak dijajah. Semua orang sekarang dia ada lari sembunyi. Yang tolong jawab dia orang lain. Zainal Keling masa. Oh tak dijajah. Dia ni tahu tak sejarah? Tak tahu pun. Dia bukan ahli sejarah. Inilah keadaannya. Saya menyimpan lain dah. Nota saya lain. Tapi saya nak kurangkan masa. Kerana saya nak luaskan sejarahnya. Nak memahami perjanjian Bangkok, tak boleh dengan memahami isi dalam tu. Isi dalam tu apa? Serah negeri apa semua. Kemudian